tu, betul tak? Oh betul. So sebagai nak jadi aktor yang bawa karakter macam tu, aku banyak betul layer feeling at that time kan. Aku rasa macam tu, betul ke Laila? Takut tak? Tapi aku salah, aku ada buat salah kan. Banyak benda nak explain. So benda tu macam rasa gas lah. One of the hardest scene lah. And aku rasa yang buatkan scene tu berjaya adalah Siti Khadijah jugalah. Sebab dia datang masuk-masuk, awak. Yeah. Sebab masa tu kan dia tak expect yang dia dah syak Imran. Lepas tu dia datang tengok sekali betul shoot Imran kat situ. Yang macam terkejut, at the same time dia marah macam apa, dia ingatkan yang Syafiq tipu dia tu semua kan. So memang betul lah, ada korang punya scene masa tu memang ada layer gila babs lah kan. Dahsyat lah. Sebab aku ada kat set kan masa tu kan. Dekat belakang kat Frik kat Aku ada dekat monitor. Tapi masa korang tengah in the mood tu, aku dah ada dekat tu lah. So best lah, aku dapat tengok live lah. Guys, saya dapat tengok live. Kau ada apa scene favourite kau? Dia tengah soalan. Aku scene favourite aku sebab kita ada Scene dengan beberapa aku kan? Scene dengan aku tengok rumah kan? yang tu comel bodoh, tapi yang tu first day. Itu comel tu. Apa yang comel? Aku suka gila, aku macam ya Allah. Meh, yang tu first day tau meh. Lepas tu nak jadi cerita hujan. Lepas Abang Feroz datang, hujan man. Lepas tu diorang buat shot kau lama kan? Aku dah balik dah tentu lah. Betul kau gerak. Tak, sebab kononnya nak buat shot aku, shot kau dah settle. Kononnya nak buat shot aku tu nak tunggu hujan reda, tapi tak boleh sebab hujan lebat seru kan. So tak buat lah. Tapi attack dua orang tu sempat kan. Itu first day. Tapi untuk aku dengan kalau Syafiq dengan Laila, aku rasa scene-scene yang best masa untuk aku personally, aku rasa masa yang dia datang rumah tu, masa dia tengah dia bagi barang apa semua tu. And then yang terkesan untuk Syafiq, ujung sekali. Yes, ujung sekali. Apa ujung sekali? Ujung sekali yang masa Apa nak ya? Itu kesan? Yang tu best gila kot. Scene tu best gila. Tapi semua scene aku suka. Tak ada favourite. Semua scene. Tapi yang tu gila tu, yang Kau power tu time tu. Satu lagi yang favourite aku dengan kau dah. Yang before aku mati. Itu memang favourite aku dengan gila man. Kita borak sebelum tu kan. Borak dan aku dapat rasa energi kau daripada jauh ke macam kuat energi kau ni. Betul kan. Waktu kan kita lunch kan, hari tu kan kita memang pack sebab kita nak kejar, sebab korang ada scene malam lagi. Tak daman. Lepas tu kita ada scene dalam kereta, aku bawa Syafiq bawa makanan tu kan. Ada scene kita itu. Ya Allah. Tapi lepas tu masalahnya before scene mati tu kan, scene ni fighting. Syafiq tak apa, Syafiq merangkak je kat atas rumput tu, ambil lah kena fight kan. Babe, korang choreograph sendiri Ya, awak nak tahu tak? Ini one fact lah. You love it. Apa awak cakap tadi? I like the scene. Oh, thank you. Macam mana? Tahu tak, aku bagi one fact about action punya choreograph kan. Lagi banyak pergerakan, maksudnya pergi kanan, kiri, depan, belakang, lagi banyak energi kau guna. Ya kan. Bila banyak energi guna with a lot of takes, different angles semua kan, aku macam penatnya ya Allah. Ya, aku boleh nampak kau dah barai masa tu. Udah macam Ya dah. Lepas tu sebab nasib baik. And then after scene fight tu, lepas Amir dah barai, adalah scene Imran mati tu. Kan. Tapi nak cakap tidur. Kau kat anda masa tu? Kau dekat dia dah pergi ni dia pergi dah. Dia ada podcast kan after that kan. Dia dah ada podcast betul. Sabar. Dia dah gerak tu. Tu best ke sebab Siti dapat tengok benda tu masa barang dah siap Is the set, is the C, is your die.